Okay, Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara saya? Sekejap ya. Sekejap. Boleh dengar suara saya? Dengar tu, dengar. Okay. Boleh, Slide doktor. Alright, slide tu nampak tak? Nampak. Nampak ya? Nampak, doktor. Right. Bolehlah kita mulakan ya. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau sebab terpaksa buat kelas fizikal. Ada masalah ni pula, ada kereta saya kena pakai pula kan. Saya risau semua dah sampai malam tadi kan. Jadi saya kena buatlah fizikal kan, semua dah sampai. Okay. Okay. Hari ni kita nak cover 3 chapter. Yang pertama chapter 7, chapter 8 dan chapter 9. Okey. Chapter 7 tajuk dia adalah pendidikan pelbagai budaya atau multicultural education. Chapter 8 intercultural development ataupun pembangunan antara budaya, dan chapter yang ke-9 multicultural teaching in action ataupun PDP lah PDP dalam kelas yang mempunyai kepelbagaian budaya. Okay, saya cuba go through laju sikit sebab kita ada masa sejam je. Okay, right. Kita pergi kepada chapter yang pertama lah chapter 7 iaitu pendidikan pelbagai budaya iaitu multicultural education. Okay, ada 4 perkara yang kita nak bincangkan. Yang pertama adalah matlamat dan dimensi pendidikan pelbagai budaya, strategi pengajaran dalam pendidikan pelbagai budaya, kompetensi budaya, dan juga kesesamaan dan keterangkuman ataupun equity and inclusion. Okay, dalam konteks pendidikan pelbagai budaya. Okay. Kita yang ini memang berlaku dalam senario kita di Malaysia lah, sebab kita dalam Malaysia ada macam-macam budaya. Banyak budaya. Okay. Kita di Malaysia ni memang terkenal dengan keharmonian, keperpaduan, belum ada lagi yang perselisihan antara kaum, dan ini yang terjadi di suatu masa dulu, tidak dinafikan. Tetapi pelbagai pendekatan terutamanya dalam pendidikan, kita terapkan pendidikan dalam budaya keharmonian budaya dalam pendidikan kita, lama-lama kita mampu mendidik masyarakat Malaysia yang pelbagai budaya ini boleh hidup dalam keharmonian dan perpaduan. Itu antara satu kejayaan sistem pendidikan kita di Malaysia. Berjaya mewujudkan satu sistem pendidikan yang sama rata, yang menitik beratkan kepelbagaian budaya. Okey, yang ini hari ini kita nak bincangkan. Okey, kita nak tengok yang pertama matlamat dan dimensi pendidikan pelbagai budaya. Okey. Pendidikan pelbagai budaya ini merupakan satu pendekatan strategi dalam pendidikan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat dititik beratkan kerana ia mengiktiraf, menghormati dan juga meraihkan kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar dan masyarakat. Kita didik rakyat Malaysia ini. Sekejap ya, siapa yang tak approve tadi? Okay, sorry Aidil. Right. Okay. Dalam meraihkan kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar dan masyarakat, kita didik mereka daripada konteks sekolah lagi. Okay. Sebab apa kena ada pendidikan pelbagai budaya? Sebab wujudnya isu-isu ketidaksamarataan, ketidaksamaan dari segi aspek sosial, berlakunya diskriminasi dan prasangka budaya dalam pendidikan itu sendiri pada awal-awal dululah. Okay. Kemudian dalam konteks masyarakat pula, okay, pendidikan pelbagai budaya ini jadi satu kepentingan lah supaya kerana kita nak memastikan sistem pendidikan ini dapat melahirkan warga negara yang memahami, yang menghargai dan mampu hidup secara harmoni dalam pelbagai budaya. Yang itu yang terjadi di Malaysia sekarang. Ada je sekarang masih wujud provokasi yang cuba memecah belahkan orang kata kaum-kaum bangsa-bangsa di Malaysia. Tapi kejayaannya sangat tipis. Dia tidak
mampu menggolakkan kita punya negara menjejaskan sangat. Tidak. Masih wujud, saya tak nafikan berlakunya provokasi begitu, masih ada sampai hari ini tapi tidak terlalu serius. Kerana sistem pendidikan kita dah kuat. Dah kuat untuk mempertahankan keharmonian kepelbagaian bahasa melalui pendidikan pelbagai budaya inilah. Okey. Melalui pendekatan pendidikan budaya ini, dia bukan sahaja nak lihat kita punya usaha nak pindah ke ilmu itu semata-mata. Tetapi dia juga menjadi satu medium untuk membina nilai kemanusiaan, empati dan juga keadilan sosial. Okey, kita balik kepada matlamat dan dimensi pendidikan pelbagai budaya ini ada beberapa lah matlamat dan juga dimensinya. Yang pertama ia bertujuan untuk mewujudkan satu konteks keadilan sosial ataupun social justice tanpa kita mengira etnik, tanpa mengira agama, jantina, bahasa ataupun latar sosioekonomi. Okey. Ini bermakna semua orang, tak kira apa bangsa sekalipun, berhak mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Sesiapa je boleh berjaya. Kita tak ada had kan. Jadi kita sistem pendidikan kita sama rata. Semua orang berpeluang. Okay? Dan juga pelajar itu sendiri dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimum dalam acuan budaya mereka juga. Okay. Yang kedua, kita matlamatnya adalah untuk menekankan kesesamaan lah pendidikan, educational equity. Okay, yang memastikan setiap pelajar ini diberi peluang, diberikan akses dan juga sokongan yang sesuai mengikut keperluan mereka. Setiap budaya berbeza, setiap pembawakan mereka berbeza. Jadi kita memenuhi keperluan mereka untuk sama-sama belajar. Okey? Ada cikgu yang tak boleh masuk Sekejap Sekejap ya, saya buka. Sekejap ya. Cikgu yang tak boleh masuk tu guna meeting ID tu. Okay. Saya pun jarang guna sebenarnya Google Meet pula dah, Microsoft Teams ni. Okey, balik pada tadi matlamat tadi. Okey, matlamat yang ketiga, kita nak menggalakkan pemahaman antara budaya, intercultural understanding, okey, dalam kalangan pelajar terutamanya. Kita nak didik daripada kanak-kanak dulu, daripada anak-anak kecil dulu. Yang dah dewasa tu dah, orang kata melentur buluh biar daripada rebung. Yang dah dewasa tu, dia orang dah boleh fikir sendiri. Okey, sekarang kita nak didik mereka daripada peringkat sekolah, okey. Kenapa pemahaman ini penting? Pemahaman antara budaya ini penting sebab kita nak membentuk sebuah generasi yang empatik, lebih terbuka dan menghormati perbezaan. Okey. Kerana ia membantu pelajar nak menolak stereotip dan prasangka serta nak menghargai keunikan budaya lain. Tidak berlakunya penghinaan kepada budaya-budaya lain kan. Kadang-kadang budak-budak sekarang ni dia tengok pelik-pelik sikit, mula dia judge. Kenapa orang tu macam tu, macam tu. Sedangkan itu adalah budaya mereka. Jadi, di peringkat sekolah inilah kita nak mendidik anak-anak supaya faham wujudnya budaya-budaya lain selain daripada budaya kita sendiri. Okey. Kemudian yang keempat ialah kita nak menyokong perkembangan identiti positif. Positive cultural identity yang merujuk kepada kita nak beri ruang kepada pelajar untuk memahami dan menghargai identiti budaya sendiri tanpa ada rasa rendah diri. Kan dia tengok orang lain macam ni, dia macam ni, dia rasa rendah diri. Jadi kita nak developkan satu perasaan, satu identiti satu identiti dalam kalangan diri kanak-kanak ini supaya dia rasa bangga dengan dia punya budaya. Gitu je. Yang kelima ialah transformasi sosial. Social transformation yang membentuk warga negara yang aktif, bertanggungjawab dan berperanan dalam membina masyarakat yang adil serta harmoni. Okey. Kita tengok pula ada beberapa pendapat daripada tokoh. Okey, James A. Banks 1993. Ini merupakan tokoh yang yang pakarlah dalam bidang kepelbagaian budaya ini. Okey, dia ada mensyorkan 5 dimensi. Okey. Yang pertama ialah content integration,
iaitu dalam masa kita mengajar di sekolah ada berlakunya penggabungan kandungan pelbagai budaya dalam kurikulum supaya pelajar ini diberi pendedahan terhadap pelbagai perspektif terhadap pengalaman-pengalaman manusia dia didedahkan ke pelbagai budaya kan, bagaimana dia nak berhadapan, nak absorb dalam budaya-budaya lain dan sebagainya. Yang kedua, knowledge construction process. Kita nak membina pengetahuan, menekankan pemahaman terhadap bagaimana pengetahuan dihasilkan dan bagaimana bias itu sendiri boleh mempengaruhi interpretasi sesuatu fakta. Macam mana? Jika dia wujudnya rasa bias kepada budaya lain dan dia memberi kesan kepada dia punya pembelajaran, dia punya keseluruhan kehidupan dia. Dia menjadi satu individu yang lain. Yang mungkin tidak positif. Okay. And then yang ketiga adalah prejudice reduction. Maknanya kita mengurangkan stereotype. Tanggapan, sangkaan yang buruk kepada budaya lain. Okay. Melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih yang membina empati. Empati ni kita rasa memahami perasaan, masalah ke perasaan orang lain. Supaya kita duduk dalam kasut mereka, rasakan dia punya pengalaman mereka dan sebagainya. Dan keempat ialah equity pedagogi di mana amalan pengajaran yang adil dan disesuaikan dengan keperluan pelajar lah. Yang kelima, empowering school culture and social structure. Okay, kita meningkatkan, memperkasakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan menyokong kesamarataan. Okay, itu 5 dimensi yang dibawa oleh James A. Banks. Okay. Kemudian kita nak tengok strategi pengajaran dalam pendidikan pelbagai budaya. Okay, ada beberapa strategi kita boleh tengok sini. Yang pertamanya pendekatan tematik. Tematik dan integratif. Okey. Kandungan pembelajaran yang kita bawa dalam bentuk tematik ini ialah disusun berdasarkan tema-tema lah, okey, yang merangkumi kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia dan juga pengalaman-pengalaman. Okey. Pendekatan yang ini boleh memberikan pendedahan kepada pelajar tentang pengetahuan yang tidak terhad terhadap suatu masyarakat, suatu perspektif budaya. Dia lebih terbuka, lebih luas. Contoh dalam mata pelajaran sejarah. Okey, dalam mata pelajaran sejarah, okey, guru ni dia boleh bincangkan sumbangan pelbagai tamadun dunia tanpa memberi tumpuan kepada satu bangsa saja. Dia general, dia cerita semua. Yang itu contoh yang kita bawakan, kita nak ubah perspektif. Maknanya kita tak ada fokus pada satu bangsa Melayu saja, masa kita saja, kita lebih terbuka menunjukkan wujudnya bangsa-bangsa lain juga. Okey, selain itu kita ada strategi pembelajaran dalam konteks berasaskan project based learning. Okey, ini sesuai untuk kita nak mendalami kepelbagaian budaya. Boleh kita adaptkan kepada pelajar sebab dia sesuai untuk orang kata mendalami pendidikan pelbagai budaya. Kita nak buat penyelidikan, research tentang adat, bahasa atau seni pelbagai kaum di Malaysia. Ini sangat menarik. Strategi ini sangat menarik. Okay. Kemudian kita ada aktiviti yang project based learning ni juga dia membina kemahiran kolaboratif, kerjasama dan juga komunikasi antara cross culture lah, lintas budaya. Okey. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh buat strategi perbincangan antara budaya, intercultural dialogue. Okey. Di mana pelajar berkongsi pandangan, pengalaman dan nilai daripada latar masing-masing. Okay? Melalui perbincangan sebegini, pelajar itu mendengar dengan empati, dengan menghayati apa yang didengar dan juga menilai perbezaan tanpa prejudis. Tanpa nak judge, tidak. Diterima. Dia boleh absorb budaya-budaya, wujudnya budaya-budaya lain. Okay? Sekejap cikgu dah masuk. Sekejap tak masuk lagi. Sekejap
Alright, okay. Baik. Kemudian apa tadi? Yang mana? Okay, perbincangan antar budaya. Right. Okay. Part tadi ada intercultural dialogue tadi kan. Okay. Ini keempat kita ada strategi kajian kes dan simulasi. Okay. Ini memahami isu sosial seperti diskriminasi, ketidaksamaan jantina atau stereotip etnik. Right. Kemudian kita boleh buat pendekatan penggunaan bahan pengajaran pelbagai budaya. Okay. Contoh kita guna sastra dunia, alat-alat muzik tradisional, okay, filem dokumentari, cerita-cerita rakyat yang boleh menaikkan kefahaman pelajar supaya ia menghargai ke pelbagai ekspresi budaya manusia di dunia. Kalau di Malaysia lah. Kalau konteks lebih luas ialah di dunia. Okay. Dalam konteks ini sebenarnya guru ini perlu memainkan peranan. Okey, bukan sekadar sebagai penyampai ilmu, tetapi ia juga sebagai model teladan dalam menghormati perbezaan. Kalau guru itu sendiri bias, disampaikan dalam kelas dia cakap dia bias. Macam mana dia nak mendidik orang kata keharmonian di kalangan pelajar kan, dia sendiri pun bias. So, kena guru itu betulkan perspektif dia sendiri. Right. Kemudian dalam konteks penilaian pembelajaran pula, okey, ianya perlu lebih bersifat autentik dan tidak hanya bergantung kepada ujian bertulis sahaja. Bila kita menilai sesuatu pembelajaran dalam bentuk konteks budaya ini, dia tak boleh hanya bergantung pada ujian bertulis. Okey. Cikgu boleh gunakan portfolio persembahan budaya atau laporan refleksi bagi menilai sejauh mana pelajar ini memahami nilai dan amalan kepelbagaian ini. Okay, right? Kita move to the kompetensi budaya. Right. Dari kompetensi budaya ini merupakan satu konsep ataupun aspek penting dalam keupayaan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang daripada latar budaya yang berbeza. Kan? Macam mana kita nak berkomunikasi? Gaya bahasa, gaya badan, bahasa tubuh. Kita nak berinteraksi dengan orang budaya yang berbeza pada kita. Sehingga tidak menampakkan wujudnya kita syak wasangka, stereotip, memandang hina kepada budaya orang lain. Kadang-kadang kita macam ekspresi itu memang kita cakap biasa, tapi daripada ekspresi wajah kita itu menggambarkan sesuatu yang sebaliknya. Contoh kita cakap dengan bangsa lain, kita rasa macam ada wujudnya daripada emosi kita tu, daripada reaksi muka kita, kita orang kata judge dia something, macam kita tak boleh terima dia, budaya dia dan sebagainya. Okay, benda-benda ini yang perlu kita tangkis, kita buang. Supaya diterapkan di peringkat sekolah supaya individu ini dapat berinteraksi secara efektif dengan orang yang daripada latar budaya yang berbeza. Okey. Ini bermaksud dalam konteks pendidikan lah, ia bermaksud di mana keupayaan guru itu sendiri dan pelajar untuk memahami, menghargai dan menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran budaya. Okey. Kompetensi budaya ini perlu dibina melalui kesedaran, pengetahuan, kemahiran dan sikap terbuka. Okey. Dalam konteks kompetensi budaya ini ada empat komponen. Yang pertama ialah kesedaran diri, culture awareness. Kita yang sedar diri kita. Sedar terhadap apa? Terhadap nilai, kepercayaan dan juga bias budaya yang dimiliki oleh diri kita. Sejauh mana kita bias dengan budaya lain? Kita kena sedar. Kita kena tahu tahap bias kita tu level mana, tinggi sangat ke, okey ke, atau memang tak ada bias langsung ke. Okay. Yang penting guru. Guru dia kena kenal pasti diri dia bias tahap macam mana. Kan? Supaya dia tidak mempengaruhi cara dia mengajar. Okay. Yang kedua, pengetahuan budaya, culture knowledge. Ini pun penting juga sebab macam mana sejauh mana kita faham norma, budaya ataupun tradisi cara hidup bangsa-bangsa lain, budaya-budaya lain. Okay. Kemudian guru perlu memahami setiap latar belakang budaya setiap murid dia. Okey. Yang ketiga, kemahiran antarbudaya, intercultural skill di mana diperlukan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang berbeza latar belakang budaya. Kemudian yang keempat, sikap positif
culture attitude iaitu kesediaan untuk belajar. Sejauh mana kita bersedia untuk menerima budaya lain? Sejauh mana kita bersedia untuk belajar budaya lain? Yang itu pun penting supaya kita dapat mengekalkan penghormatan kita, penghormatan kita terhadap budaya-budaya lain. Okey? Kompetensi budaya ini merupakan suatu kepentingan yang sangat besar dalam konteks pendidikan, di mana guru ni mempunyai kompetensi budaya yang tinggi, dapat mengurangkan konflik budaya di dalam bilik darjah itu sendiri. Okay? Dan mewujudkan satu suasana pembelajaran yang aman, terbuka dan inklusif. Apa-apa pun, yang penting guru itu sendiri kena ubah dia punya perspektif. Baik. Kemudian kita tengok yang terakhir untuk topik yang ke-7 ini ialah kesaksamaan dan keterangkuman, equity and inclusion. Okey. Kita lihat konsep kesaksamaan ataupun equity ini merujuk kepada setiap pelajar diberikan apa yang mereka perlukan untuk mencapai potensi diri masing-masing dalam acuan budaya masing-masing. Okey. Prinsip ini mengambil kira perbezaan individu dari segi latar belakang, keupayaan bahasa dan pengalaman hidup. Guru kena menyediakan pembelajaran mengikut acuan pelajar itu sendiri. Setakat mana dia punya keupayaan bahasa dia, setakat mana dia mempunyai pengalaman hidup, guru kena sesuaikan PDP itu dengan setiap latar belakang pelajar dia. Okey? Kesaksamaan ini iaitu merujuk kepada suatu keadilan lah dalam memberi peluang dan sokongan, bukan keseragaman dalam pemberian. Okay, kalau kata sama rata, orang kata bagi semua kat orang. Bagi sebuku roti bagi kat semua orang. Tak, itu adalah keseragaman sebab semua orang dapat benda sama. Kesaksamaan adalah kita mengikut acuan. Setiap orang itu acuan berbeza. Mungkin yang ini kena bagi roti coklat, dia sesuai. Yang ini mungkin roti jagung, macam tu. Mengikut kesesuaian. Yang itu adalah kesaksamaan. Dia tak sama dengan keseragaman. Keseragaman seketul roti coklat bagi semua. Tak kira lah dia boleh makan ke, dia allergic ke tak ke, bagi semua. Yang itu adalah konteks keseragaman. Okey. Kita tengok pula keterangkuman, yang merujuk kepada satu usaha yang sangat aktif lah untuk memastikan semua pelajar ni diterima sepenuhnya dalam komuniti sekolah tanpa sebarang diskriminasi. Keterangkuman semua, inclusion, semua termasuk dalam konteks tu. Ia melibatkan penglibatan pelajar dari pelbagai latar belakang. Satu aktiviti kita arrange, semua orang boleh masuk. Semua orang boleh masuk. Persekitaran pembelajaran inklusif ini membolehkan setiap pelajar berasa dihargai dan punya rasa kepunyaan terhadap sekolah mereka. Tidak rasa terasing berada di sekolah tersebut. Okey. Untuk mencapai konteks kesaksamaan dan keterangkuman ini, guru boleh melaksanakan beberapa strategi lah. Yang pertamanya kita boleh buat strategi reka bentuk pembelajaran universal ataupun kita panggil Universal Design for Learning, UDL, yang mana kita menyesuaikan gaya penyampaian, bahan, kaedah penilaian, supaya sesuai untuk keperluan semua pelajar. Dari pelajar yang berbeza budaya ini, sesuai untuk semua pelajar. Yang kedua, mungkin kita bagi sokongan berdiferensiasi, differentiated support dengan menyediakan tugasan dan bimbingan yang disesuaikan untuk setiap pelajar. Setiap tahap kebolehan pelajar. Tugasan kita beri itu mengikut kebolehan pelajar. Kemudian kita nak wujudkan satu persekitaran pembelajaran yang selamat dan menghormati perbezaan komuniti dan ibu bapa. Maknanya pelajar dalam konteks ini pelajar bebas bersuara. Tanpa rasa takut atau rasa terpinggir disebabkan dia kumpulan minoriti dalam sekolah, dia rasa takut nak bersuara. No. Kita akan bawa satu konsep di mana dia pun bebas bersuara. Siapa saja pun bebas bersuara lah dalam kita nak, orang kata satu lagi, keterlibatan komuniti dan ibu bapa dari pelbagai latar belakang sangat penting bagi memperkukuhkan kefahaman lintas budaya. Cross culture ini. Baik, habis topik ke-7. Kita go to the topik ke-8. Ada sempat ke correct. Intercultural development, pembangunan antara budaya. Ia merupakan satu proses di mana kita memahami, menghormati
dan menyesuaikan diri dengan perbezaan budaya dikenali sebagai pembangunan antara budaya lah. Okey, yang ini dikatakan pembangunan antara budaya ini yang merangkumi proses kita nak faham, nak hormati, nak menyesuaikan diri dengan budaya-budaya lain. Okey. Bukan sekadar kita nak tahu saja, tapi dia membina satu kecekapan emosi sehingga kepada emosi juga, kesedaran diri, empati dan kemahiran komunikasi yang efektif. Bagaimana kita nak berhadapan dengan berinteraksi dengan kawan-kawan daripada budaya lain. Sampai ke tahap itu kita bina pembangunan antara budaya ini. Okey. Dia nak membantu individu itu menjadi lebih peka terhadap norma, nilai dan kepercayaan yang berbeza. Tidak berlakunya apa orang kata pandang seru, pandang sinis kepada budaya-budaya lain. Sebab dia kontek dia point dia nak mengurangkan salah faham dan meningkatkan keharmonian sosial. Okey. Antara langkah-langkah yang kita boleh, langkah-langkah yang dibangunkan dalam intercultural development ini ialah kesedaran diri, self-awareness. Okay, di mana keupayaan seseorang untuk memahami nilai, kepercayaan dan bias budaya yang membentuk cara fikir, berinteraksi dan menilai orang. Okay, maknanya diri sendiri kena sedar. Tahap bias kita macam mana, macam saya cakap tadi, tahap bias kita kena sedar. Right? Dan juga kadang-kadang kita tak faham. Kadang-kadang kita pun tak sedar tahap bias kita. Sebenarnya kita ni terlalu bias dengan budaya-budaya orang lain. Kita pun tak sedar. Okey. Okey, apabila seorang itu mempunyai kesedaran yang tinggi, okey, dia tahu level bias dia tinggi kan. Dia tahu dia sedar diri kita tahap bias dia macam mana. Okey. Mereka akan lebih mampu mengenal pasti bagaimana latar belakang budaya mereka mempengaruhi persepsi dan tingkah laku. Kita terlalu bangga dengan budaya kita sehingga kita memandang seru budaya orang lain dan dia mendorong kepada cara kita berkomunikasi dan tingkah laku. Kita tak nak bercakap dengan orang budaya lain sebab kita memandang rendah budaya lain. Okay, kita pandang serong. Tak nak berkawan dengan orang yang budaya lain sebab kita rasa budaya kita hebat. Right. Yang itu dia aspek itu kalau dia sedar keadaan itu dia dapat perbaikilah. Dia mempunyai kesedaran tinggi. Okay. Dalam konteks pendidikan, guru yang mempunyai kesedaran tinggi, kesedaran diri tinggi akan lebih berhati-hatilah dalam membuat penilaian terhadap pelajar daripada budaya yang berbeza. Jangan sangat sensitif. Jika dia buat judgement macam ni, penilaian begini, dia kena sensitif dengan budaya orang. Kan? Mungkin mengguris perasaan, mungkin mengguris nilai-nilai budaya orang lain. Okay? Kemudian pengetahuan tentang budaya. Right? Pengetahuan tentang budaya lain. Knowledge to other cultures. Okay, ini merujuk kepada sejauh mana pemahaman kita tentang kepercayaan, nilai adat rasam, norma sosial, struktur keluarga dan gaya komunikasi masyarakat lain. Okay. Bukan sekadar nak kenal fakta saja, tetapi kita memahami makna di sebalik amalan budaya tersebut. Okay. Right? Contoh kita lihat perbezaan budaya orang Jepun dengan orang Malaysia. Ada amalan-amalan dia yang berlain dengan kita kan lain dengan kita. Tapi kita kena faham lah kenapa mereka begitu. Kena faham kenapa mereka punya budaya begitu. Okay. Kalau kita tengok dalam konteks globalisasi yang lebih besar kan. Okay. Penting dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan, diplomasi dan penjagaan kesihatan. Okey, pengetahuan tentang budaya lain. Ini kita globalisasi kita dalam sektor industri ke kan yang melibatkan dunia-dunia luar. Okey, contoh dalam dunia korporat okey, kita memahami budaya kerja masyarakat Asia macam mana. Okey, yang menekan kesepakatan kumpulan. Okey, orang Asia ni suka bekerja dalam kumpulan. Kerana tetapi tidak kepada orang-orang barat yang lebih bekerja sendiri. Bila dia tengok kita punya budaya bekerja dalam kumpulan ini, dia akan dapat menyesuaikan gaya kepimpinan mereka. Mungkin mereka dapat mengubah gaya kepimpinan mereka yang lebih kepada individualistik, kepada untuk produktiviti, kepada secara kolektif lah. Dapat membantu untuk membangunkan industri dan sebagainya. Okey. Namun begitu, pengetahuan sahaja tidak. Okey. Cikgu dah masuk Sorry cikgu. Okey cikgu, sorry saya lambat accept. Okey. Right. Okey. dalam keadaan begitu je,
Okay, pengetahuan saja tak cukup tanpa sikap terbuka. Kita tahu keadaan tu kita sedar. Wujudnya budaya-budaya lain, tapi kita masih tak terbuka. Pemikiran kita pun tak guna juga. Kena bersikap terbuka untuk menerima budaya-budaya lain. Okay, kemudian kita tengok empati dan pengambilan perspektif. Empati and perspective taking. Okay, ini bermaksud empati ini merujuk kepada kemampuan kita merasai apa orang lain rasa. Emosi orang lain. Kemampuan kita nak rasa emosi orang lain. Serta pengalaman orang lain. Manakala pengambilan perspektif atau perspektif taking adalah merujuk kepada keupayaan untuk melihat situasi itu dari sudut pandangan individu lain. Kita ada situasi, kita tengok macam mana orang lain view benda tu. Okay, right? Dalam konteks antara budaya, okay, kedua-dua perkara ini, empathy and pengambil perspektif ini, membolehkan seseorang itu memahami realiti dan cabaran yang dihadapi oleh individu dalam budaya berbeza. Betapa struggle-nya seseorang itu bila dia duduk dalam budaya yang bukan budaya dia. Kita kena faham. Kita kena faham apa yang dia rasa. Okay? Empati budaya ini sebenarnya membantu kita nak mengurangkan jarak sosial dan membina hubungan yang penuh rasa hormat. Itu yang penting, empati dalam budaya ini. Kemudian empati juga memainkan peranan penting dalam mengatasi bias dan stereotip. Macam mana kita buruk sangka, prasangka dengan budaya lain. Okay, kalau kita punya sikap empati yang tinggi, kita takkan ada sikap-sikap tu. Okay? Dengan melatih diri untuk melihat dunia dari perspektif budaya lain. Seseorang dapat mengelakkan sikap etnosentrik, iaitu etnosentrik ni fokus pada etnik dia je. Kan? Itu menilai budaya lain berdasarkan piawaian budaya sendiri. Dia tengok budaya kita dan bandingkan dengan budaya lain. Dari perspektif budaya lain lah. Dia tengok budaya kita macam mana. Right. Kemudian kita ada kemahiran komunikasi, communication skill. Right. Ini adalah antara elemen-elemen pembangunan dalam intercultural. Okay. Antaranya ialah kemahiran komunikasi. Dia bukan sahaja melibatkan penggunaan bahasa, tetapi juga kefahaman terhadap isyarat, bukan lisan. Isyarat bukan lisan, gaya perbualan serta konsep konteks sosial yang berbeza. Ini saya terangkan tadi tu, macam mana kita berinteraksi semasa kita berkomunikasi dengan orang bangsa lain, budaya lain, kita daripada raut muka, mimik muka kita pun dah menggambarkan kita, perspektif kita terhadap dia. Kan? Okay. So, contoh dalam budaya barat, komunikasi secara langsung dan terus dianggap jujur serta efisien. Okay, di budaya barat, terbuka, lantang, nak kecam ke nak apa ke boleh, no problem. Sebab itu budaya mereka, semua orang, rakyat mereka terima. Okay, tapi dalam kebanyakan budaya timur, okay, Jepun atau Malaysia, okay, pendekatan ini tidak boleh dilaksanakan. Kerana dianggap tidak sopan. Bercakap terlalu terbuka, lantang, kecam, tu dianggap tidak sopan. Tapi senario di Malaysia sekarang ni dah ada berbeza lah. Ini on text sajalah. Tapi realitinya, rakyat Malaysia sendiri pun dah lantang bersuara, menghina tanpa ada tapisannya, okay? Sehingga menyebabkan emosi seorang terganggu, tekanan perasaan dan sebagainya. Okay, itu yang berlaku sekarang lah. Okay. Kemudian kita tengok dari konteks lain, komunikasi juga melibatkan keupayaan untuk mendengar secara aktif. Active listening di mana kita menyesuaikan mesej yang kita terima itu dengan ataupun kita menyesuaikan mesej yang kita sampaikan itu sesuai dengan audien daripada budaya yang berbeza supaya tidak menggurih hati, menyentuh isu-isu sensitif dan sebagainya. Supaya kita dapat menyeimbangkan kejelasan mesej dengan rasa hormat terhadap sensitiviti budaya orang lain. Okay. Kalau kita tengok dalam konteks dunia pendidikan pula, pelbagai guru yang memiliki kemahiran komunikasi ini dapat berkomunikasi dengan pelajar dan ibu bapa dari pelbagai latar belakang. Yang penuh hemah, yang penuh berkesan. Okay. Manakala dalam dunia profesional, okay, dalam kerjaya, siapa yang ada kemahiran komunikasi ini, dia dapat membantu dalam rundingan kerja berpasukan antarabangsa dan hubungan diplomatik yang berjaya. Dia tak ada masalah berhubung dengan dunia-dunia luar, negara-negara lain. Sebab dia mempunyai kemahiran komunikasi yang sangat tinggi. Okay? And then,
kita tengok penyelesaian konflik. Conflict resolutions. Okay. Konflik sering tidak dapat dielakkan akibat perbezaan nilai, kepercayaan dan jangkaan sosial. Ini yang menjadikan tercetusnya konflik. Tercetusnya konflik. Okay. So, penyelesaian konflik merupakan elemen pentinglah dalam pembangunan interkultural ni. Okay. Kerana seseorang okey. Namun, okey, cara menangani konflik berbeza ini perlulah mengikut budaya. Berbeza mengikut budaya, cara kita nak menyelesaikan konflik ini. Okey, konflik bukan semestinya sesuatu yang negatif ya. Ia juga boleh menjadi peluang untuk pertumbuhan budaya yang lebih baik jika ditangani dengan betul. Okey. Kemahiran penyelesaian konflik antara budaya ini dia memerlukan kefahaman terhadap dinamika kuasa, gaya komunikasi dan nilai yang mendasari interaksi tersebut. Okey. Okey, seseorang yang mempunyai kecekapan dalam menyelesaikan suatu konflik, okey, dia akan berusaha memahami punca konflik itu sendiri dari kedua-dua pihak dan mencari penyelesaian yang baiklah. Okey. Antara elemen penting dalam cara kita menyelesaikan suatu konflik ialah kemahiran mendengar kita. Tahap empati kita dan juga cara kita berunding untuk menyelesaikan konflik tersebut. Right. Okay. Okay, kita dah move pada topik yang 9. Okay, untuk meet yang kali ini topik terakhir ya. Okay, sempat kosong. Okay. Multicultural teaching in action. Yang ini lebih menjurus kepada macam mana kita nak mengajar. Dalam kelas itu, yang terdapat pelbagai budaya. Okey, kita ada satu konteks di mana pengajaran pelbagai budaya dalam amalan. Maksudnya kita mengajar dalam kelas itu pelbagai budaya. Ada strategi pengajarannya dari segi PDP-nya, dari segi reka bentuk penilaian dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok pengajaran pelbagai budaya ni merujuk ke mana teknik yang guru tu guna untuk merancang, melaksana, menilai dan menambah baik proses PDP dengan mengiktiraf. Di samping dia buat PDP tu, dia mengiktiraf, menghormati dan memanfaatkan kepelbagai identiti pelajar dari segi aspek etnik, bahasa, agama, status sosioekonomi dan juga jantina serta kebolehan. Okey. Fokus dia bukan sekadar untuk menyampaikan bahan budaya, tetapi mentransformasikan pedagogi itu sendiri, penilaian dan budaya sekolah agar adil, inklusif dan berkesan untuk semua. Kemudian kita tengok aspek pertama, reka bentuk kurikulum dan perancangan PDP, Banks in Actions. Integrasi kandungan, kesepaduan kandungan berlaku. Apabila seorang guru tu dia rancang satu unit PDP tu, yang menampilkan perspektif pelbagai komuniti. Dalam PDP dia ada pelbagai menerapkan elemen-elemen budaya pelbagai komuniti. Bukan sekadar contoh kalau kita buat hari perayaan, tema kalau di Tadika tu ada tema hari perayaan, kita buat sambut Hari Raya, Chinese New Year, Deepavali dan sebagainya. Bukan setakat itu, tetapi ia mengubah soalan yang mendorong kepada pelbagai suara. Maknanya orang berpendapat, macam ni, cerita tentang budaya dia macam ni, dia bercerita tentang budaya dia macam ni. Kemudian kita nak bina pengetahuan pelajar itu tentang budaya-budaya lain juga dan mengurangkan rasa prasangka terhadap budaya lain. PDP tu kena ada unsur-unsur tersebut lah. Kemudian wujudnya pedagogi kesesamaan. Mana pedagogi itu mengikut keperluan setiap pelajar. Contoh saya bagi contoh lah untuk kejelasan. Di sekolah tu dia ada unit sains. Dia ada unit sains tentang dia buat projek tentang penggabungan pengetahuan komuniti orang asli mengenai tanda-tanda yang wujud di dalam alam. Kaedah memancing tradisional lestari dan perbandingan dengan kaedah saintifik moden. Kita bandingkan dua budaya. Bukan berbanding tu kita bermaksud nak memperkecilkan. Tak. Kita nak bagi pemahaman. Budaya orang asli, teknik dia memancing macam mana. Kita dunia moden, teknik memancing macam mana. The simple way lah kita buat macam tu kan. Kita nak lihat perbezaan dan juga kita nak bagi orang faham wujudnya budaya lain selain daripada budaya kita. Itu contoh.
Okey, kemudian kita tengok pedagogi responsif budaya. Pedagogi responsif budaya dan juga relevan budaya. Maknanya pedagogi, pelaksanaan pedagogi. Teknik kita mengajar itu yang responsif kepada budaya. Okey? Supaya dia dapat membina hubungan yang bermakna. Mengaitkan pembelajaran dengan funds of the knowledge, pelajar dan mengekalkan jangkaan akademik yang lebih tinggi lah. Okay? Right? Okay, antara amalan-amalan yang kita boleh laksanakan lah ada dikatakan hook budaya. Di mana kita, contoh, kita mulakan satu topik matematik, nisbah dengan orang kata, kita buat satu topik matematik, belajar pasal nisbah. Okay? Kita membawakan, alah tak kisahlah tajuk apa pun matematik. Tapi kita elemen, matematik kena ada objek-objek tertentu kan. Okay, elemen-elemen objek yang kita gunakan dalam pembelajaran matematik itu cuba adaptkan dengan budaya. Peralatan-peralatan yang digunakan dalam budaya tertentu. Tetapi pastikan tidak menyentuh sensitiviti. Kan, okey, contoh makanan budaya ni kan, kita bawa dia jadi dalam konteks pengiraan matematik dan sebagainya. Okey. Bahan seimbang, okey. Contoh bahan seimbang ini ialah peta ataupun kita nak introduce tokoh-tokoh, okey, dari pelbagai budaya, dari pelbagai bangsa, sama ada konteks global ataupun lokal dan sebagainya. Okey, struktur interaksi. Mungkin kita boleh guna interaksi ni cara kita laksanakan pedagogi itu dalam konteks kooperatif ke mana gabungkan kumpulan, dalam kumpulan itu ada beberapa budaya lah supaya dapat membentuk dia punya ni kan, dia punya kesefahaman dan sebagainya. Okey, kemudian kita bergerak kepada reka bentuk untuk semua UDL dan diferensiasi. Okey. Kalau kita tengok UDL ini ia merupakan satu cara pelibatan perwakilan serta tindakan ekspresif supaya halangan bahasa, literasi akademik atau kebolehan tidak mengekang pembelajaran. Okey. Dia maknanya semua orang boleh guna, universal. Mereka bentuk untuk semua. Okey. Itu dimasukkan dengan UDL ni lah. Okey. Pendekatan UDL ini sebenarnya mengalihkan fokus kepada membaiki pelajar kepada membentuk persekitaran. Daripada kita nak repair pelajar tu identiti pelajar tu sendiri, tapi kita lebih kata membentuk persekitaran. Daripada persekitaran itu yang akan membentuk sifat dan sikap pelajar itu sendiri. Okey. Kita boleh wujudkan contoh nota interaktif dui bahasa. Nota-nota kita kadang mungkin dalam bahasa Melayu je, tapi mungkin ada kekangan pada bahasa-bahasa lain untuk memahami bahasa Melayu. So kita buat dui bahasa. Kan? Okay. Kemudian yang keempat ialah penilaian adil dan berasaskan bukti. Okay. Penilaian formatif. Okay. Pengajian pelbagai budaya dan tindakan menuntut penilaian formatif yang kerap. Exit tiket demi bahasa, kuis yang rendah stakes dia dan juga sumatif autentik yang lebih menjurus kepada projek komuniti. Kajian kes tempatan. Yang itu memang sangat-sangat efektif lah. Okay. Kemudian kita ada komunikasi rumah, sekolah dan pemerkasaan komuniti. Okey. Ini merujuk kepada menormalisasikan pelibatan ibu bapa, penjaga melalui saluran mesra bahan. Contoh kita sampaikan mesej dalam dua bahasa. Okey. Infografik, okey, mesej ringkas WhatsApp dan sesi taklimat komuniti dalam dua bahasa. Okey. Undang kita jemput tetamu komuniti berkongsi kepakaran. Kata dalam komuniti kita ada berbagai bahasa. Kita jemput dalam event-event kita untuk berkongsi. Berkongsi tentang kepakaran mereka menurut budaya mereka. Okey, mungkin kita ada panduan antarabangsa tentang inklusif juga. Kita boleh rujuk. Okey. Kemudian kita mengurus wacana sensitif dan konflik. Ini sangat penting. Okey. Sebab guru perlu ada satu protokol. Right? Satu protokol wacana yang selamat, protokol yang selamat. Contoh, listen, suspend, summarize, dengar dulu, hold dulu apa yang dia dengar dan kemudian buat summarize. Jangan terus jump to the summarize. Bila dengar terus jump to the summarize. Okay, tak adil. Bila berlakunya listen, suspend, summarize ini, guru boleh dapat buat pertimbangan bersesuaian sehingga tidak mengurus mana-mana perasaan, tidak orang kata mencalar mana-mana budaya. Okey. Rutin pemeliharaan. Okey. Dan juga kemahiran
orang kata bridging menjadi jambatan kepada satu perbezaan. Yang ini adalah cara mengurus wacana sensitif dan konflik. Guru memainkan peranan penting supaya tidak mencetuskan sebarang konflik. Dia menjadi pendamai lah. Okay? Kemudian kita ada pembangunan profesional guru dan penambahbaikan berterusan. Okey, kita ada beberapa strategi lah untuk audit PDP guru. Contoh kita ada audit bahan yang guru gunakan tu. Untuk kita pastikan ianya mengikut orang kata keperluan pelajar. Kemudian sasaran penambahbaikan. Contoh berlakunya jurang akademik antara pelbagai budaya ini. Macam mana kita nak atasi? Okey. Kemudian tindakan. Macam mana kita nak take action? Mungkin melalui mentoring, pembelajaran kolaboratif mungkin lebih berkesan, ataupun kita perlu buat semakan rubrik mana yang lemah, mana yang kuat. Yang lemah kita take action untuk tindakan susulan, dan kemudian semakan impact, kesan daripada PDP kita itu. Sejauh mana yang memberi kesan kepada kepelbagaian budaya ini. Okay. Kemudian kita ada metrik kejayaan. Apa yang nak diukur? Apa yang perlu kita ukur ialah akses dan penyertaan yang pertama. Kita nak tengok penyertaan, akses dan penyertaan. Sejauh mana sesuatu budaya itu mungkin daripada bangsa lain itu dia menyertai penglibatan dia, kehadiran dia, penyertaan kurikulum dia, kadar penglibatan ibu bapa dalam pelbagai bahasa. Kita nak tengok itu yang kita nak ukur akses. Penyertaan. Kalau kurang penyertaan mungkin ada something wrong yang perlu kita tambah baik. Okey, kualiti pedagogi. Okey. Pemerhatian bilik darjah pandukan indikator. Okey, kita ada indikator kita. Macam mana kita buat kita sampaikan pedagogi itu berkesan ataupun tidak. Kemudian kita tengok daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Tengok setakat mana sejauh mana pencapaian mengikut kumpulan budaya. Okay. Kemudian iklim sekolah. Right? Tinjauan keselamatan dari segi psikologi. Maksudnya tak ada yang bully psikologi kan. Bully bangsa ni, bully sini dari segi lisan ke, fizikal ke kan. Okay. Data disiplin. Kita kena ada data disiplin terperinci yang menjurus kepada isu-isu berkaitan budaya. Okay. Dan juga mungkin kita ada wacana-wacana sensitif. Okay. Bahan-bahan bacaan sensitif yang kita boleh tapis, yang boleh kita teliti dengan baik. Okay. Kemudian kelestarian. Okay. Kelestarian ini merujuk kepada dokumentasi kurikulum yang kita guna pakai biar dia diguna dalam jangka masa yang panjang yang menerapkan sustain kestabilan atau mampannya penerapan nilai-nilai budaya dalam kurikulum itu sendiri. Mungkin kita ada bahan-bahan kepelbagaian budaya yang orang kata yang berterusan, yang memang sentiasa ada dan diupdate dari masa ke semasa. Mungkin kita wujudkan satu polisi inklusi yang hidup ataupun yang boleh disemak dari masa ke semasa mengikut kesesuaian. Okay. Right. Okay. Okay. Habis dah kita topik kita. Siap. Sejam. Okay, ada apa-apa nak tanya ataupun kita boleh tamatkan kelas? Ada kelas lagi lepas ni kan? Ada, Doktor. Ada. Okey, selamat menjalani kelas untuk 2 hari ini. Kelas saya dah tamat. Okey, boleh berehat untuk sementara waktu. Okey. InsyaAllah kita akan jumpa meet yang perjumpaan yang keempat. Saya rasa lepas convocation kot. Ada buat tarikh baru. Nanti saya. Excuse me, tarikh Doktor. baru, Doktor. Ada tarikh baru. Saya rasa lepas, saya pun tak sure ada pasca beritahu kat saya tarikh baru. Tapi selepas convocation kalau tak silap saya. Nanti dia akan bagi. Sekarang ni tak dapat memo lagi kan? Tak ada lagi, Doktor. Tak ada lagi. Mungkin akan keluar dalam masa terdekat lah. Okey, semua Doktor? boleh? Kita tamat ke Ya. kelas? Ya, saya ada satu soalan, Doktor. Oh ya? Okey, Doktor. Selamat pagi, Doktor. Ya. Saya nak tanya, dalam slide ni, Doktor kata multicultural teaching in action tu ada macam reka bentuk kurikulum pedagogi responsif semua tu kan? Ya. Adakah yang tu ialah strategi pedagogi yang menyokong pembelajaran inklusif yang tu ke? Ya, betul-betul. Ya, antara cadangan pedagogi kita lah. Cadangan pedagogi yang kita boleh laksanakan
yang untuk orang kata untuk kesamarataan dalam konteks budaya. Okey. Kan? Okey, Mungkin di Okey. sekolah juga ada pedagogi ini cikgu, tapi mungkin saya bukan berada dalam sekolah, jadi saya tak tahu. Mungkin ada juga diterapkan multicultural teaching in action ni, pedagogi yang menerapkan budaya ini. Saya rasa saya percaya ada. Antara Ya, kadang-kadang mesti kita ada. Ya. kadang-kadang kita tak fokus sangat, bukan tak fokus, kita tak sedar sebenarnya dia dah diterapkan dalam kurikulum kita. Ya, betul. Kadang-kadang kita tak sedar dia sebenarnya memang dah ada dalam kurikulum. Kita just implement saja. Okey, boleh. Thank Okay, you. alright. Ya. Okay, semua boleh? Kita tamatkan kelas kita. Okay, saya mohon maaf kalau ada salah dan silap penyampaian saya. Nota Betul. ini ada dalam LMS. Ada sedikit Yang forum di- lah dalam LMS. Betul. Ya? Betul. Ya? Yang detail-detail dalam setiap chapter ni ada nota tak tu? Contoh tadi kan doktor dah bagi contoh apa semua tu, ada dalam nota tak? Ada dalam nota. Saya baca daripada nota saya juga. Nota ni saya dah upload dalam LMS. Mungkin ada benda lagi lah saya akan update dalam LMS dari masa ke semasa. Mungkin video-video support lain dan sebagainya. Baik doktor. Alright, okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bye. Bye. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Sama. Bye. Bye. Terima kasih, Doktor. Ya.